Sidang hadirin tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang diberkati ini, seorang lelaki melangkah dengan tertib, bersedia memikul amanah sebagai seorang suami. Setiap langkah yang diatur membawa bersamanya 1000 harapan dan janji. Setiap hela nafas yang dihembus memuatkan doa tulus serta amanah yang suci. Di sisi beliau berdiri seorang ibu sebagai lambang kasih tanpa batas. Hari ini bukan sekadar menjadi peneman setia, tetapi dengan penuh kerelaan hati menyerahkan putera tercinta ke jalan baharu yang penuh dengan tanggungjawab dan makna kehidupan. Hadirin sekalian, terimalah langkah masuk bakal pengantin lelaki Muhammad Adam Irfan ditemani bonda tercinta menuju ke alam pernikahan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Hadirin yang dimuliakan, pada detik yang bermakna ini, dahulu di bawah teduhan kasih seorang ibu dan ayah, setiap langkahnya dipimpin, setiap air matanya disapu, setiap senyuman dijaga. Namun mulai saat ini, amanah itu akan beralih dari tangan yang membesarkan kepada insan yang bakal menjadi pelindung, pengiring dan penopang sepanjang perjalanan hidupnya. Langkah ini bukan sekadar menuju pelaminan nan indah, tetapi hela nafas pertama seorang wanita yang menyerahkan hati dengan sepenuh percaya, mengikat janji setia pada takdir dan cinta yang abadi. Ditemani bonda tercinta di sisi, menemani langkah masuk saudari Siti Aisyah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dimuliakan pihak tuan rumah, Puan Wan Mahani binti Mat Said seisi keluarga, yang kami alu-alukan bersama dengan ahli keluarga daripada pihak rombongan bertandang yang diketuai oleh ibunda Puan Ramla binti Hashim, yang diraikan pasangan bakal mempelai di antara Siti Aisyah binti Adnan dan Muhammad Adam Irfan bin Nurdin, yang berusaha Tuan Juru Nikah Tuan Muhammad Izwan Baidawi diiringi wakil-wakil saksi Encik Abdul Manan Abdul Rahman dan Encik Badrun bin Muhammad Syarif. Seterusnya yang kami kasihi ahli keluarga, sanak saudara, sahabat handai yang berada di ruangan majlis ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah saudara, pertama-tamanya marilah sama-sama kita rafakkan rasa kesyukuran ini ke hadrat ilahi kerana dengan izin dan limpah inayahnya dapat sama-sama kita berkumpul bagi menyaksikan atur cara yang sedang berlangsung ketika ini bersama dengan adat istiadat majlis ijab dan kabul bagi menyatukan pasangan yang berkasih sayang dengan sebuah ikatan yang suci dan halal di sisi syariat serta memenuhi tuntutan Rasulullah SAW. Jika sekarang ini Aisyah dan juga Adam masih lagi bergelar seorang bujang, InsyaAllah beberapa minit sahaja lagi daripada sekarang mereka berdua akan bergelar pasangan suami dan juga isteri, dan maka akan sempurnalah sebahagian agama buat pasangan bakal mempelai ini. Jadi tuan-tuan dan puan, sambil kita menyaksikan persiapan bagi menyempurnakan majlis ijab dan kabul ini, marilah sama-sama kita terus mendoakan semoga rumah tangga yang akan dibina oleh Aisyah dan juga Adam ini Allah Ta'ala akan iringi dengan 1001 keberkatan. Jadi saudara, tanpa membuang masa, majlis dengan ini mempersilakan Tuan Muhammad Izwan Baidawi selaku Tuan Juru Nikah yang bertugas untuk mengambil alih acara. Seterusnya menyempurnakan majlis ijab dan kabul buat Aisyah dan juga Adam. Dipersilakan. Laki. Sebelum kita teruskan dengan khutbah nikah, saya minta ada satu soalan untuk pengantin lelaki, mudah-mudahan dapat jawab, maka kita boleh teruskan majlis kita insya-Allah. Sebagai seorang mukallaf, seorang lelaki, tanggungjawab kita besar untuk menjadikan menunaikan tanggungjawab dalam kehidupan seharian, khususnya solat yang menjadi kefarduan untuk ditunaikan 5 kali
sehari semalam. Maka sebagai seorang mukmin, dia tidak terlepas tanggungjawab itu. Walau dia tak mampu, walau dia mampu untuk baring ataupun menggunakan kelipan mata, maka kewajipan itu kekal sampai bila-bila sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang mukallaf. Soalan saya, sila nyatakan nama penuh pengantin perempuan. Siti Aisyah binti Adnan. Okey, tepat jawapannya. Maka kita boleh teruskan majlis kita, insya-Allah. Kalau tak, tadi kita kena buat review balik. Muhammad Adam Irfan bin Nurdin. Saya, Aku nikahkan dikau dengan adikku Siti Aisyah binti Adnan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. aku terima nikah Siti Aisyah binti Adnan dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Alhamdulillah.